rakan-rakan media semua. So untuk hari ini Kabinet Kelantan telah melaksanakan walkabout ataupun pemeriksaan bersempena skim kelaluan harga musim perayaan sebenarnya Tahun Baru Cina bagi tahun 2026, yang mana tahun ni skim harga ini dijalankan selama 9 hari, iaitu 4 hari sebelum, 2 hari semasa dan 3 hari selepas, yang mana bermula pada 13 hari bulan. So hari ni hari ke 2 hari lepas lah kita dah mula 3 hari bulan sehingga 21 hari bulan. Yang mana kali ini melibatkan sebanyak 15 item atau barangan keperluan bersempena dengan Hari Raya Cina yang kita kawal dan tetapkan harga di pasaran lah. Di antara barangan yang kita tetapkan harga pada skim kali ini, di antaranya ialah bawal putih, ikan bawal putih, udang putih, sawi pendek, bawang putih, bawang merah, bawang kuning, ubi kentang, halia tua, cili merah, ubi bulat, serta lobak dan beberapa barang lagi lah. So sepanjang pemantauan tadi saya tengok harga-harga dijual adalah berpatutan, malah dia lebih rendah daripada harga yang kita kawal sebenarnya. Jadi di Kabinet Kelantan ini kita seramai 140 orang penguasa digerakkan sepanjang tempoh skim ni untuk melihat kepatuhan harga supaya peniaga-peniaga kita mematuhi harga yang ditetapkan. Dan kita juga dibantu oleh 84 orang pegawai mata harga yang setiap hari akan turun padang untuk menyemak harga-harga ini supaya peniaga mematuhi harga yang dikawakan dan pengguna dapat menikmati harga seperti mana yang kerajaan tetapkan lah. Yang mana skim harga ini sebenarnya tanggungjawab kerajaan ataupun suatu kerajaan bagi membantu pengguna untuk mendapatkan harga yang munasabah, yang murah dan stabil lah. Ya. Di mana pemeriksaan ini akan dibuat setiap hari oleh pegawai penguasa lah, segi pemantauan di semua peringkat, di pemborong, di peruncit dan juga di pasar raya lah. Ya. Jadi pelaksanaan skim harga musim perayaan Tahun Baru Cina ini selaras dengan usul kerajaan untuk melindungi pengguna daripada kenaikan harga yang terkawal. So apabila kita dah tetapkan harga seperti hari ini, mana peniaga kena patuh. Dia tidak boleh menjual melebihi harga yang ditetapkan. Harga ni kita dah buat kajian, kita dah buat urus bersama pihak-pihak industri dan juga peniaga, dan inilah harga ikut harga trend semasa. Kita rasa harga ini berpatutan dan boleh dinikmati oleh pengguna lah.